Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum semua. Tadi ada orang tanya, cikgu awak tak tunjuk muka. Ni sekarang saya tunjuk muka pula lah. Okey, jemput masuk. Jemput masuk, kita sembang-sembang sikit. Lama tak bersemang, tak bersemuka dengan apa semua. Okey, tadi ada yang tanya saya berkenaan dengan kelas online baju kurung moden. So, siapa yang teringin nak belajar, okey, kelas online kita ni dengan yuran RM30 sahaja. Okey, kelas online kita RM30 sahaja. Siapa yang nak belajar, okey, kita ada sediakan daripada A to Z lah kelas online ni. Kelas online baju kurung moden ni kita tunjuk daripada A to Z. A to Z tu macam mana? Kenal peralatan jahitan, kita tunjuk cara ukur, cara potong, cara jahit, cara buat pola kecil, cara buat pola besar. Sampai siap sepasang baju. Sampai siap sepasang baju. Okey, nak tengok macam mana? Okey, nak tahu macam mana nak sertai dia, boleh saja pergi dekat tudung merah di atas tu lah, WS Izan pergi dekat tudung merah di atas WS Izan. Satgi saya akan jawab sebab saya pakai phone yang sama lah. Saya pakai phone yang sama. Phone yang ni tak boleh nak buka, tak tahulah kenapa. Tak boleh nak buka. Tak tahu pasal apa, sebab tadi lepas bateri habis terus tak boleh nak pakai. Okay, tak boleh nak pakai terus. Tu dia jadi macam ni. Tak tahu pasal apa. Yang mana baru masuk tu? Okey, boleh saja tap screen. Boleh saja WS Okey, nak tahu. Nak tahu lebih lanjut berkenaan kelas online ni, kita ada sediakan kelas online ni, kita sediakan kenal peralatan jahitan, cara ukur, cara buat pola kecil, cara buat pola besar, cara potong dan cara jahit. Kita tunjuk step by step sampai siap sepasang baju. Okey, sampai siap sepasang baju dan kain sekali, cara jahit zip, cara nak cantum badan, cara nak jahit zip, cara nak zip sembunyi, cara nak jahit leher, cara nak ukur, cara nak buat pola kecil, cara nak buat pola besar, semua kita tunjukkan dalam kelas online tu. Kalau nak tanya, kena tengok dulu 5 kali ke 10 kali. Tak faham baru tanya. Nak tanya dia boleh tanya dalam TikTok ni ataupun dalam komen. Nanti kalau ni saya akan tengok lah. Kalau tidak saya akan terlepas pandang, saya tak boleh nak jawab. Pastikan tengok dulu banyak-banyak kali. Jangan tengok sekali, lepas tu baru tengok video pertama, lepas tu terus nak tanya. Tengok dulu bagi habis, tengok dulu berulang-ulang kali. Dan dalam video TikTok juga saya tunjuk banyak kali cara nak buat pola macam mana. Dia kena tengok banyak kali. Bukan tengok sekali faham. Kena tengok berulang-ulang kali. Sebab kita kefahaman ni bukan datang daripada saya, tapi kefahaman ni semua Allah yang atok. Jadi kena tengok ulang-ulang kali, insya-Allah. Kalau kita cepat tangkap, senanglah. Dapatlah. Okey. Okey, kalau kelas video atau video record, yang ni record. Kita record daripada mula sampai habis. Kita tunjuk tu, kita tak buat kelas live. Kalau kelas live nanti dia akan soalan bermacam-macam soalan. So kita tak mau bagi ada skip pun. Sebab tu kita buat video record, boleh tengok berulang-ulang kali. Kita tu kat situ kita sediakan kenal peralatan jahitan. Maknanya siapa yang zero, yang tak tahu apa, boleh saja join kelas ni. Cara ukur, cara buat pola kecil, cara buat pola besar, cara potong, kemudian cara jahit. Semua kita tunjuk dalam satu kelas online ni lah. Jadi kalau nak belajar kena ada peralatan kelengkapan lah. Bila start lepas buat bayaran terus boleh masuk. Makna kata nak tengok malam ni pun boleh, nak tengok pukul 3 pagi, 4 pagi pun boleh. Boleh tengok bila-bila masa. Sebab yang ni kita buat rakaman video dan boleh tengok bila-bila masa. Siapa yang duduk jauh, yang tak boleh nak main secara bersemuka, kita ada sediakan kelas online. Jangan kata kelas kita jauh, kita dah sediakan kelas online. Tinggal nak join sahaja. Kelas kita yuran dia RM30 sahaja. Okey, nak join macam mana tengok di atas tu. Dah ada dah. Ni siap bagi dah nombor. Tinggal nak tekan je. Tinggal nak tekan saja. Lepas habis last lagi saya akan jawab lah.
Sebab sekarang saya tengah guna phone yang sama. Jadi saya tak boleh nak jawab. Okey. Okey, ni saya punya phone lagi satu tak boleh nak ni. Dekat Taman Sejati. Nah, Taman Sejati. Okey? Kelas kita di Taman Sejati. Kelas online ni kita ada 6 kita tunjuk 6 modul. Kenal yang pertama kenal peralatan jahitan. Kita tunjuk nak guna apa, nak buat macam mana. Okey, yang kedua cara ukur, kita tunjuk cara ukur. Yang ketiga cara buat pola kecil, yang keempat cara buat pola besar. Yang kelima cara potong, last sekali cara jahit. Cara jahit tu cara jahit zip, cara jahit leher, cara jahit tangan kat sini, cara jahit zip sembunyi zip belakang, cara jahit kain, semua kita tunjuk dalam kelas online ni. So, makna kata kita tunjuk daripada A to Z dengan yuran RM30 sahaja. Nah, kalau siapa yang nak belajar ni langsir, ni saya dah silap tulis dah tu. Kalau langsir, kalau campur dengan langsir RM30. Kalau kurung moden saja sepasang RM30. Nah, RM30 tu untuk kelas online baju kurung moden. Kalau campur dengan langsir RM50. Saya dah silap letak dah tu. Nah, kurung moden sahaja sepasang RM30 kelas online. Kalau nak sekali dengan ni, boleh ada soal jawab? Tak ada. Soal jawab tak ada dalam tu. Kalau nak tanya, pastikan tengok dulu 5 kali, 6 kali. Kalau tak faham, baru tanya. Jangan tengok sekali, terus nak tanya. Nah, sebab kadang-kadang soalan tu dah ada dah dalam tu. Kan, cuma kita ni tak perasan. So, tengok dulu berulang kali. Tengok 5 kali ke 10 kali. Tak faham, boleh tanya dalam TikTok ni lah. Dalam komen-komen mana pun. Tanya dalam komen mana-mana. Sekejap bila saya tengok, saya akan jawab masa tu jugalah. Senang kan? Kalau tanya saya dalam WS nanti, saya tak boleh nak cerita lebih detail. So, saya boleh tunjuk video sekali. Tapi pastikan tengok dan tonton banyak kali. Saya tak nak nanti tengok sekali saja video satu je, tapi tanyanya soalan 10 soalan. Jangan macam tu lah. Okey, sebab kita dah letak dah kat semua komplit dah di situ. Okey, video dalam TikTok ni pun saya sediakan secara percuma saja. Boleh tengok berulang-ulang kali. Kan, macam tu lah kelas online. Kelas online memang macam tu. Kalau hampa mai secara bersemuka pun buat sekali saja. Lepas tu tak boleh nak buat banyak-banyak kali dah. Kan, nak buat banyak-banyak kali kena bayar lagi. Betul tak? Tapi kalau kelas online ni, hampa bayar sekali saja. RM30 tu hampa tengoklah berulang-ulang kali. Berapa kali lagi tak faham, tengok saja sampai faham. Dah tengok 10 kali tak faham juga. Boleh saja pergi dekat TikTok komen. Cikgu saya tak faham dekat sini. Nanti saya akan jawab. Kalau saya ada bahan-bahan masa untuk saya nak jawab tu, lagi mudah lah. Kan? Lagi senang. Okey, siapa yang nak sertai boleh saja pergi dekat tu. Di atas tu saya dah letak dah. Kelas sepasang baju kurung sepasang RM30, tapi kalau sekali dengan langsir RM50. Saya silap letak tu kat situ. Okey. Kelas secara bersemuka di Sungai Petani Kedah. Okey, secara bersemuka di Sungai Petani Kedah. Siapa yang duduk jauh, tak kisahlah Sabah, Sarawak pun, di mana pun. Okey, hampa masuk je kelas online ni. Yuran dia RM30 saja. Yuran dia RM30 saja untuk baju kurung moden. Kalau nak combine dengan sekali dengan langsir, yuran dia RM50. Sekali dengan combine RM50. Langsir eyelet ataupun pelmet scallop. Boleh pilih. Tapi yuran dia RM50 kalau combine. Kalau ni kurung moden dengan langsir RM50. Kalau baju kurung moden saja RM30. Okey, boleh je nak tanya apa pun. Tadi saya baru saja habis live tunjuk cara macam mana nak buat pola baju. Siapa join tadi? Ada tak yang join tadi? Saya tunjuk cara nak buat baju kurung moden. Tu yang ada yang dah buat bayaran. Siapa yang dah buat bayaran, sekejap saya akan tunjuklah. Online tu by video ke atau guide video. Rakaman ni kita tunjuk step by step. Tak ada soalan pun dalam tu. Tak ada soalan pun semua. Nak tanya dalam TikTok ni. Komen. Kalau langsir dengan baju kurung moden RM50. Langsir dengan baju kurung moden RM50.
Boleh cikgu kelas ni live saja atau boleh tengok berulang kali? Boleh tengok berulang kali. Tengok berpuluh-puluh kali. Lagi tak faham tengok. Contohlah kata hari ni nak buat baju raya haji. Nak buat jubah. Nak buat kurung model lah. Tapi nak labuhkan dia. Nak bagi jadi jubah. Okey, lepas tu dah buat siap dah. Tahun depan nak buat pula. Boleh je buka tengok balik. Tak ada masalah. Nah, okey, WS saya. Dekna WS saya. Satgi habis live, satgi saya akan jawab. Nah, WS saya satgi habis live saya akan jawab lah. Sebab saya guna telefon yang sama. Saya tak boleh nak jawab. Telefon saya lagi satu dia jadi hang macam ni. Tak tahulah tak kena tang mana. Satgi habis live baru saya tunjuk lah. Okey lah, habis live satgi saya nak ni. Macam mana nak join? WS saya dulu. Okey, kat situ ada kan? WS saya dulu. Lepas tu satgi habis live satgi baru saya jawab. Nah, ataupun dekat ni tekan link di bio. Nah, tekan link di bio. Tu nombor kat situ. Dah saya dah letak dah. Okey? Saya dah letak dah kat situ. Siapa yang kat sini duduk jauh, tak boleh nak pergi belajar, anak tak ada orang mengasuh, tak ada kenderaan, jauh. Kan? Lah ni dengan kita nak kena berjimat cermat. Hampa duduk di rumah pun boleh belajar sebenarnya. Duduk di rumah pun kita boleh belajar dan kita boleh jana pendapatan. Okey? Yuran dia RM30. Okey, saya duduk jauh Negeri Sembilan. Boleh sertai kelas online. Kan? Kalau nak mai dekat saya duduk Kedah. Saya orang Kedah. Hampa duduk Negeri Sembilan, tak boleh nak join. So join kelas online. Kelas online ni duduk tang mana pun boleh join. Nah, hampa duduk Singapura ke, duduk Brunei ke, duduk Sabah Sarawak ke, kat mana-mana pun hampa boleh join, hampa boleh tengok. Bila-bila masa di mana jua. Tapi pastikan bila nak belajar kelas ni, okey, kita nak ada kelengkapan. Sebab tu modul yang pertama adalah kita sediakan kenar peralatan jahitan. Nah, yang pertama kita sediakan kenar peralatan jahitan. Yang kedua cara ukur, yang ketiga cara buat pola kecil, yang keempat cara buat pola besar. Yang kelima cara potong dan yang last sekali cara jahit. Makna kata dalam RM30 tu hampa bayar, hampa belajar A to Z. Daripada kenar peralatan jahitan sampai siap sepasang baju kurung model, sepasang baju dengan kain dengan yuran RM30 sahaja. Pola kecil tak? Pola yang sama tapi kita buat guna pembaris kecil. Ini mesti ini orang baru kan? Ini orang newbie kan? Ni pembaris kecil. Ni pembaris kecil. Nah, kalau pembaris besar pula yang ni. Ni pembaris besar. Nampak tak? Ni pembaris besar. Yang ni pembaris kecil. Mesti saya tengok kan? Siapa yang tak biasa tengok yang newbie, pola baju kurung kita, tapi kita buat kat pola kecil. Pola kecil macam ni lah. Ni pola kecil lah ni. Saya nak tunjuk ke hampa. Ni pola kecil. Ni pola kecil. Ni pola kecil. Okey, menggunakan pembaris ni. Pembaris yang kecil. Tapi kalau pola besar kita pakai. Ni pola besar lah ni. Ni pola besar. Kita pakai pembaris besar. Pembaris ni. Pola ni yang kita nak potong nanti. Ni pola besar kita pakai pembaris besar. Macam tu. Nah, sama juga kalau kata kita nak buat ukuran kita 40 inci. Kata kalau dah ada 40 inci bagi 4. So kat sini pun boleh buat 40 inci. Ada 10 ada ukuran ni. Dia kecil-kecil je lah. Nah, nanti tengok balik video-video yang saya tunjuk cara nak buat pola tu. Nah, semua kita dah tunjukkan dalam nanti. Nak belajar buat langsir boleh. Langsir kalau nak ambil 2 pattern pun RM50. Nah, langsir pun nak belajar ada 2 pattern RM50. Satu jenis RM30, 2 jenis RM50. Nah, contoh kata nak belajar baju kurung moden dengan langsir. Kita buat RM50. Kalau nak belajar baju kurung moden saja RM30. Nak belajar langsir satu pattern saja RM30. Nah. So siapa nak join pergi dekat situ, satgi habis live satgi baru saya boleh jawab.
Nah, sekarang ni saya tengah guna phone yang sama. Dekat nombor yang sama. Okey, kelas online ni kita sediakan 7 modul nah. 7 modul ni kita tunjuk kenal peralatan jahitan dulu. First step sekali kenal peralatan jahitan dulu. Yang kedua, cara ukur. Okey, cara ukur. Lepas tu cara buat pola kecil, cara buat pola besar, cara potong, cara jahit. Lengkap semua. Kalau hampa tanya cikgu duk ajak buat pola saja, cara jahit cikgu tak ajak pun. Saya tak boleh nak ajak semua sekali dalam. Saya tak boleh juga nak masukkan dalam ni semua satu panduan. Dalam satu panduan. Tak mampu hampa. Kalau saya just tulis saja macam mana nak jahit, confirm pun tak faham. Melainkan saya kena tunjuk buat video. Yang nampak yang. Okey. Okey, saya nak belajar jahit tapi tak tahu nak buat jarum ke mesin. Saya tunjuk juga. Saya pernah tunjuk dekat video. Dekat video pun ada, dekat TikTok ni lah. Dekat video pun ada, dekat gambar pun ada. Saya tunjuk macam mana nak masukkan jarum dekat mesin tu. Ya, betul. Nombor ni. Satgi lepas habis lah baru saya boleh jawab. Sekarang saya tak boleh jawab lagi. Sekarang sebab nombor saya guna phone yang sama. Saya ada tunjuk cara nak pasang tu. Kelas waktu di mana boleh tengok bila-bila masa di mana jua. Sebab yang ni rakaman video. Bila rakaman, hampa boleh tengok bila-bila masa. Tak payah tunggu siapa-siapa pun. Nak tengok sekerat, lepas tu nak pause. Lepas tu nak buat, lepas tu pause. Boleh saja. Sebab tu saya buat macam tu. Kalau saya buat semua direct nak bagi hampa ni, tak mungkin. Sebab kita punya ni tak sama. Kan? Face to face di Sungai Petani Kedah. Face to face. Saya dah buat lama dah. Dah 23 tahun dah. Okey, 23 tahun dah. Saya jahit tikar mengkuang guna tangan saja. Jahit tikar mengkuang. Baju sekarang ni tak guna tangan dah. Guna mesin. Sekarang ni semua guna mesin. Okey, kalau baju lah guna mesin. Okey, saya pun pernah juga ajar orang ni. Saya pernah ajar penempatan orang asli. Ni buat beg menggunakan ni tak guna mesin jahit lah apalah. Ni ayam pakai tangan saja. Kalau dah masuk kelas ni ada apa-apa yang tak tahu boleh tanya ke? Okey, Nurul Hidayah dia macam ni. Kalau masuk rakaman ni kena tengok berulang-ulang kali. Kena tengok banyak kali. Bukan tengok sekali nak tanya. Tengok sekali nak tanya. Kalau face to face tak samalah harga. Face to face harga dia RM285. Tak mungkin lah. Nak buat RM30 ni pun susah. Tambah ke nak belajar secara berdepan. Kan masa saya lagi nak kena buang. Betul tak? Jadi tak berbaloi lah RM30 tu. Yuran dia RM285. Siapa yang duduk jauh tu, boleh saja sertai kelas online. Kalau nak tanya saya, pastikan tengok banyak kali dulu. Tengoklah berulang-ulang kali, 5 kali, 10 kali. Tak faham, boleh komen dekat video, mana-mana video dekat TikTok. Nanti saya akan jawab. Yang 30 ni belajar baju kurung moden. Sepasang. Kalau dengan langsir, RM50. Hampa sebenarnya kalau siapa yang nak kat sini nak jana pendapatan, saya memang suka ajak hampa belajar dengan langsir sekali. Belajar dengan langsir supaya hampa bila hampa nak buat di rumah, baju pun hampa pandai. Kalau orang tanya hampa, baju boleh buat tak? Boleh. Langsir boleh tak? Boleh buat tak? Boleh. Sebenarnya langsir dengan baju, hampa boleh jana pendapatan dengan jahit langsir. Lagi banyak duit, lagi banyak income. Kan satu rumah pun boleh dapat beribu-ribu dah. Saya ni yang boleh buka pusat latihan pun semua, saya bermula dengan jahitan langsir. Saya memanglah belajar buat baju dulu. Tapi bila lama-lama saya belajar langsir. Bila belajar langsir, saya nampak buat jahitan langsir ni boleh jana pendapatan lagi cepat. So, saya fokus dekat jahitan langsir. Jahitan langsir ni, satu rumah dah boleh jana income RM2,000, RM3,000. Macam mana adik? Saya pun nak belajar. Panggil adik, syoknya. Saya pun nak belajar. Nak belajar apa? Kalau you nak belajar baju kurung moden, boleh saja belajar. You nak belajar langsir pun boleh saja. Tu, dekat di situ dah ada nombor saya. Nak belajar apa pun boleh. Okay, baju kurung moden ni boleh jadi baju Punjabi. Boleh jadi baju apa yang singkat tu. Semua boleh. Nak buat baju apa? Sari blouse kat sini pun boleh. Basic dia adalah baju kurung moden. Ya, baju kurung moden dan langsir. Yuran dia RM50. Yuran dia RM50. Kalau baju, kalau sepasang, saya silap letak
Baju kurung sepasang RM30. Kalau sekali dengan langsir RM RM50. Nah, jadi kalau ambil dua RM50 lah. 2 kelas RM50. Okey, kelas online. Okey, kelas online. Ya, nombor saya kat situ sahaja. Kelas online ni dia secara rakaman, boleh tengok bila-bila masa di mana jua. Tak perlu tunggu siapa-siapa. Kalau nak tanya soalan, pastikan tengok berulang kali dulu. Tengok 5 kali, 6 kali, 10 kali. Tak faham dekat mana, komen dekat video, mana-mana video TikTok, saya akan jawab di situ. Senang. Kan? Mungkin kat situ saya boleh, bila orang tanya saya boleh jawab terus. Dekat video, saya reply kat situ melalui video. Nah, macam tu. Okey, dan banyak juga cara-cara je yang saya tunjuk secara percuma saja dalam TikTok, cuma nak kena scroll lah. Tapi yang ni tak kena scroll dah. Kita tunjuk step by step. Tapi video panjang-panjang lah. So apa jangan skip video yang diberi itu. Okey, so siapa yang dah WS saya, satgi lepas habis live saya akan jawab lah. Sekarang saya tengah buat live, jadi pakai telefon yang sama, so saya tak boleh nak jawab lagi. Nah, so hampa jemput follow, hampa tap-tap screen, hampa tap-tap bagi banyak sikit. Bagi banyak sikit. Satgi saya nak keluar dah, saya nak pi buka puasa kat luar. Siapa yang puasa hari ni saya dah last puasa, esok anak raya dah. Yeay, esok raya. Siapa kat sini yang macam saya? Ataupun dah raya awal lagi. Saya lambat sikit. Okey, masuk dulu tap-tap screen. Satgi saya nak keluar pergi buka puasa. Dan esok raya. Puasa 6. Siapa kat sini yang macam tu? Ataupun dah habis awal dah. Alhamdulillah kan. Nah. Okey, so kalau siapa yang nak sertai kelas online kita dengan yuran RM30 saja sepasang baju dengan kain, boleh saja pergi dekat situ. Saya dah letak dah. Okey. Apa yang kita ajak adalah kita ajak daripada mula sampai habis. Makna kata siapa yang newbie pun boleh masuk, sebab memang sesuai sangat. Sebab kita tunjuk daripada kenal peralatan jahitan. Kenal dulu peralatan jahitan. Sediakan dulu. Baru senang kita nak belajar. Kan? Peralatan jahitan tu. Contoh apa dia? Contoh pembaris, gunting, tali inci. Kenal peralatan jahitan. Lepas tu kita tunjuk pula cara ukur. Okey, kalau siapa yang ada panduan ni lagi mudah lah. Dalam panduan ni juga kita tunjuk cara ukur macam mana. Okey, kalau yang ni siapa nak pergi dekat tudung merah di atas tu ada tulis shop, tekan shop kat situ. Nah, kita adalah ni panduan buat pola. Nah, okey, lepas tu cara buat pola kecil, cara buat pola besar, lepas tu cara potong dan cara jahit. Komplit semua dengan yuran RM30 sahaja. Nah, RM30 sahaja. Okey, siapa yang nak sertai boleh saja pergi dekat WS tu, WS saya nah. Satgi saya nak end live dah. Okey, kelas online ni saya bukan buka selalu nah. Saya jarang-jarang buka. Sebab saya pun jarang buat live. Okey, jadi kalau siapa yang dapat tu dia untung lah. Siapa yang tiba-tiba live ni lalu, dia adalah orang yang beruntung. Allah nak ajak dah. Masuklah kelas online jahitan ni. Tak larat dah nak kerja dengan orang. Pergi gelak balik gelak. Hadap jam hari-hari. Kan? Nak anak tinggal anak. Hantar mengasuh hari-hari. Kan? Pergi gelak balik gelak. Dah letih dah. Siapa yang macam tu? Umur macam saya ni dah tak larat dah nak kerja dengan orang. Tak larat dah nak hadap jam. Siapa yang macam tu? Kan? Umur macam saya ni. Umur dah nak dekat 50 tahun. Umur dah 50 tahun ni macam nak duduk, nak dekat 50 tahun ni macam nak duduk sorang-sorang. Bukan apa, nak orang panggil apa, nak menyendiri, macam tu. Kan, dah tak larat dah nak hadap jam bagai tu. Okay, so siapa yang nak sertai kelas online tu, boleh saja pergi dekat tudung merah di atas tu. WS Izan lah. Okay, siapa yang dah WS saya, nanti saya akan, saya akan jawab. Okay, itu aircon yang. Kelas kita buat di Sungai Petani. Kelas kita buat di Sungai Petani nah. Di Taman Sejati Sungai Petani.
Siapa nak mai pun boleh. Siapa yang duduk jauh pun kita ada kelas, kita ada sediakan tempat tinggal lah. Kita sediakan asrama. Kita sediakan asrama. Di Sungai Petani ni bukan asrama lah, ada tempat tinggal lah. Kalau siapa yang duduk jauh nak mai belajar, okey, mai saja. Kita ada sediakan tempat tinggal. Tempat tinggal. Katuk pun, rupanya tak ada tak ada line. Bila tarikhnya? Marina, tarikh dia tu dia bukan kira ni, bila-bila masa boleh tengok. Okey, bila-bila masa saja nak tengok, tak ada masalah. Yang ni kita buat sebab kita buat rakaman, bukan kita buat live. Kalau kita buat live, memang kena ikut tarikh saya lah. Kan, yang ni apa boleh ikut tarikh apa. Contohlah kata hari ni buat bayaran, satgi saya lepas buat bayaran, lepas saya jawab satgi saya bagi ni link untuk grup tu. Terus boleh tengok. Lepas tengok tu, tengoklah bila-bila masa pun nak tengok pukul 3 pagi ke 4 pagi ke, tak ada masalah. Dia macam tu. Tak ada masalah yang tu. Boleh tengok. Modul kat situ untuk siapa yang newbie pun kita bagi. Newbie bermula dengan kenal peralatan jahitan. Lepas tu cara ukur, cara buat pola kecil, cara buat pola besar, dan cara potong, kemudian last sekali cara jahit. Macam tu. Okay. So siapa yang nak sertai boleh saja pergi dekat itulah di atas tu, nanti saya akan jawab lah. So sekarang saya dah nak in live dah. Dah pukul 6 dah. Okay, so kita akan jumpa lagi esok insyaAllah. So bye bye.